tiba-tiba lagu Isabella. KIP didawangi, ada beberapa prosedur yang kena jalankan. Lepas tu polis pun bagi tahu dengan baik perlu ditahan dahulu. Dan peguam pun ketika itu mencakap, okey tak ada apa, kami akan cuba sedaya upaya apa yang secepat mungkin lah, dan ditahan reman pada hari Selasa malam. Kurang lebih jam 9 malam tak silap saya masuk lock up. Maknanya pakai baju ni lah, baju ungu pakai semua. Baju ungu. Pakai baju ungu, lepas tu duduk ni lah, berasingan ataupun berkumpulan sekali dengan Peko. Tapi Dawangi ni 2 tingkat. Jadi di aras atas kami bertiga je. Besar dan kami bertiga je. Tetapi walaupun kami bertiga, kami diletakkan sel berasingan. Tentu Peko dihantar Peko tu. Sel dia untuk muatkan ramai orang ni kan, agak besar. Lepas tu dihantar Hamdin pula. Dan saya punya pun sel sama macam Peko juga, tak berasingan. Dan bila kami berasingan ni, of course lah bosan, tak ada siapa. Aras tu pun kita orang bertiga je. Jadi banyaklah momen-momen yang kita orang buat untuk orang kata melegakan rasa takut tu. Jerit-jerit nama, nyanyi lagu-lagu demo, lagu-lagu perlawanan. Kadang dah puas nyanyi canting tu semua, tiba-tiba lagu Isabella. Itu Peko lah, tiba-tiba lagu Isabella. So pada waktu dalam lock up tu selama 3 hari, ada ke macam perasaan macam, weh aku tak nak buat benda ni, cukup sekali ni je lah, serik dah, ini bukan tempat aku lah, senang kata, ini bukan tempat aku lah. Ada ke perasaan macam nak habis ni keluar, cukup lah? Secara jujurnya ada lah. Confirm ada sebab lumrah manusia ada rasa takut kan. Cuma orang kata ubat kepada rasa takut tu adalah dengan melawan kan. Cuma bila dah ada kita berasingan sel, kita saya Peko dengan Hamid akan macam jumpa balik untuk lakukan prosedur, pelbagai prosedur. Jumpa IO semua kan? Kawat cam, urine test, apa lagi? Cap jari, bagi statement, intelligence statement. Dan bila keadaan berseorangan tu di dalam sel, terutamanya keesokan paginya, bila bangun pagi tu, bila dah sarapan, duduk teman seorang-seorang, kita fikir balik, benda lah, dah dalam sel lah buat seorang-seorang, kenapa lah buat benda ni, kenapa lah? Bila fikir-fikir balik, tak apa, sebab isunya adalah isu yang besar. Jadi kalau tak ada berlakunya benda tu, mungkin tenggelam isu yang melibatkan Azam Baki sebagai Ketua Badan Integriti Negara.